Kalau anda baru ada 10,000 RM dan tak tahu nak mula dari mana, ini ringkasan paling mudah untuk faham sebelum buat keputusan. 1. Simpanan bank. Selamat, stabil, tapi pulangan rendah. Biasanya tak lawan inflasi, jadi sesuai untuk dana kecemasan saja. 2. Cryptocurrency macam Bitcoin. Harga naik turun laju macam roller coaster. Hanya sesuai kalau anda memang faham risiko tinggi. 3. Saham US atau saham Malaysia. Potensi untung lebih baik, tapi perlukan ilmu asas. Harga memang turun naik setiap hari. 4. Touch and go dan. Sesuai kalau nak simpan duit jangka pendek. Pulangan sederhana, dengan had tertentu. 5. ASB_ASN. Pelaburan popular rakyat Malaysia. Pulangannya ikut prestasi tahunan dan ada syarat kelayakan. 6. Dana pasaran wang, money market fund. Risiko rendah dan biasanya stabil. Kalau guna platform digital, pastikan ia diluluskan oleh SC Malaysia.